Hai semua, selamat datang ke TVPSS SMJK Katolik Melaka. Dalam video ini, kami akan memperkenalkan portal pusat sumber sekolah kita. Portal ini akan memudahkan semua murid dan guru mengakses bahan pembelajaran digital. Walaupun kita tidak dapat datang ke perpustakaan pada masa yang tentu. Jom kita lihat bagaimana portal ini boleh memperkasa pendidikan negara kita. Salam sejahtera semua. Saya Gan Rajib, wartawan PSS SMJK Katolik Melaka. Hari ini, saya ingin memperkenalkan portal pusat sumber dan media sekolah kita. Portal ini terbuka kepada semua murid dan guru. Tujuan portal ini ditubuhkan untuk memudahkan pengguna melayari portal ini di mana-mana saja. Dengan portal ini, pengguna dapat mengakseskan sumber pendidikan seperti e-buku, surat khabar, majalah dan bahan pendidikan lain. Selain itu, disediakan pelbagai kemudahan seperti sistem pencarian maklumat, tempahan bilik dan panduan rujukan secara dalam talian. Sekarang saya akan ajar anda cara log masuk ke portal PSS kita. Mudah sahaja, anda hanya perlu type link ini di carian Google. Selepas itu, anda akan terus ke paparan ini. Pada sebelah kanan, bahagian quick click, terdapat dua ikon yang anda boleh klik. Ikon pertama ialah ikon PSS. Ikon PSS untuk pautan ke pusat sumber. Dan ikon kedua ialah ikon TV PSS CHS. Ikon TV PSS CHS ini untuk pautan ke TV PSS di YouTube. Tata ke bawah lagi, terdapat ikon Instagram yang terus ke Instagram PSS sekolah kita. Paparan ini mengandungi beberapa submodul di sebelah kiri dan bawah juga. Pada submodul info pusat sumber, telah disenaraikan peraturan perpustakaan, peraturan pinjaman buku dan peraturan pemunangan buku. PSS kami juga menyediakan perkhidmatan fotostat dan laminasi serta perkhidmatan cetakan dengan pencetak. Pada submodul tempat atau bilik di bawah kawalan PSS, terdapat beberapa pilihan ruang yang boleh digunakan oleh pelajar atau guru. Ini termasuk perpustakaan, bilik perbincangan satu dan juga bilik smart room. Jika ingin membuat tempahan, kami menyediakan perkhidmatan submodul tempahan ruang. Di sinilah kita boleh membuat tempahan bilik perbincangan, bilik smart atau perpustakaan dengan cara yang mudah saja. Biar saya tunjukkan caranya. Tempahan tersebut akan menghantar notis ke akaun terima PSS sebagai peringatan. Sistem tempahan ini memudahkan semua dan juga tidak akan berlaku penggunaan bertindih. Tempahan untuk penggunaan komputer di perpustakaan turut disediakan. Perkhidmatan tempahan ini hanya untuk kemudahan pelajar dan guru kami sahaja. Borang selepas penggunaan diisi untuk memaklumkan keadaan selepas digunakan. Ingatan mesra, kita mesti menggunakan MOE sendiri. Kita log masuk untuk membuat tempatan. Pada submodul program nilam pula, memberi keterangan tentang nilam dan juga memperkenalkan sistem baru merekod bahan bacaan iaitu AINS. Seterusnya, kami tidak akan lupa ingin mengkongsikan ruangan untuk TV PSS dan galeri di portal PSS kami. Jom menyaksikan. Demi kefahaman semua, belajar tentang sumber bacaan submodul e-reading and learning membolehkan anda mengakses bahan bacaan walaupun tidak dapat datang ke perpustakaan. Maka, tiada batasan untuk membaca. Pada paparan ini, kami menerangkan dengan teliti 3 sumber bacaan yang dikategorikan seperti dalam AINS. Submodul rak maya buku bukan sahaja merangkupi rak maya sekolah kami, tetapi juga koleksi rak maya sekolah-sekolah lain. Ini menunjukkan bahan digital amat hebat dan membantu pelajar mendapatkan apa-apa yang diperlukan dalam pelajaran dan pembelajaran. Jadi, adakah portal PSS sekolah saya satu bahan digital yang membawa manfaat kepada semua? Sudah tentu, ya! Ini telah menunjukkan bahawa bahan digital memperkasa pendidikan negara. Jom sertai kami dalam memperkasa pendidikan negara melalui bahan digital. Sekian, terima kasih.